Kumpul mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video SM Collector bersama saya, Amir Zuhai. Hari ini kita akan fokus bahagian kenangan. Enjoy. Waduh, kebosanannya. Lah, kenapa? Nak aku tolong sapu sawang lah ni. Tak nak. Tak nak. Okay. Lek. Jangan nangis. Jom. Oh my god. Five hours later. Ui, sama-sama. Monster Galaxy Card ada tak? Okay. Tak apa. Terima kasih. Alah, tak dapat kad free. Tak apa. Jangan cakap boboiboy ni aku ada lagi. Oh ya, episod boboiboy lepas ni apa jadi ya? Okey, saya baru sahaja tengok Boboiboy musim 1 episod 5. Dan benda pertama yang paling obvious adalah episod kali ni digunakan lagu full untuk opening. Bukan itu saja, terdapat banyak babak-babak yang dipaparkan di episod-episod sebelum ni ditambah dalam opening tersebut. Memang seronok bila akhirnya dapat dengar lagu penuh dalam episod ni. Untuk episod kali ni, memang saya pernah tengok masa kecil dulu. Cuma memang tak ingat in full detail. Bila saya tengok babak Prop berlakon jadi Makcik Saudah, terus semua kenangan yang lampau datang kembali. Masa kecil dulu saya kurang gemar babak-babak macam ni, sebab saya hanya minat babak lawan. Tetapi sekarang, bila kita faham konteks dewasa perbualan Tok Aba dengan Prop sebagai Makcik Saudah, terus jadi antara babak yang favourite. Memang kalau orang dewasa yang tengok babak ni, confirm terhibur kerana lawak dia sampai. Kalau masa kecil dulu memang tak sampai. Memanglah budak-budak kan. Lepas tu, yang kelakarnya, hampir semua orang tahu Makcik Saudah ni dia jual nasi lemak masa dulu. Tapi tak ada siapa pun ingat rupa dia macam mana. Power juga marketing nasi lemak Makcik Saudah. Kalah Yaya. Kemudian, untuk babak lawan episod ni susah sikit nak enjoy sebab kewujudan Super Makcik Pro. Saya agak geram sikit kerana Super Makcik Pro terlalu overpowered dalam episod ni. Tetapi ianya make sense kerana kuasa dia datang apabila Adudu menuang 2 cawan air koko ke dalam kepala Pro. Memang patutlah kuat, double koko. Yang paling geram adalah desain kuasa Super Makcik Pro yang memang pelik tetapi terlalu OP. Antara kuasa yang OP ni adalah kilauan cermin makeup. Cermin yang digunakan untuk mengkaburi pandangan musuh. Kuasa ni agak parah kerana Boboiboy peti kena culik macam tu je. Dia tak boleh buat apa-apa pun. Dalam dunia animasi superhero begini, kuasa flashing light ni memang nampak lemah. Akan tetapi kebiasaannya karakter yang menggunakan kuasa ni akan menggerakkan plot yang penting dalam cerita tu. In conclusion, saya geram dan terhibur semasa menonton episod 5 ni. Saya amat rekomen kepada sesiapa yang nak terhibur, tontonlah Boboiboy musim 1 episod 5 di channel Monster Universe. Link ada di description. Ingat ya, jangan jalan tidak tengok jalan.